InsyaAllah dah. Itu mereka boleh lah niat kalau takdir esok, lusa, esok puasa. Tengok keadaan, akak tengok. Kalau takdir pukul 10 tu, ya perakat lebih pukul 10 lebih negeri kita. Kalau Malaysia nampak, awal sikit kita tak tahu dana nak nampak esok. Tak mesti Saudi ikut mana-mana. Siapa nampak boleh dipercayai, siapa berita benar kepada kita bukan berita bohong, tawakal Allah. Puasa tak ada pihak murah puasa. Ni kita duk puasa dah ni, lala ni duk puasa dah Syaban ni kan. Ada pihak duk sungguh buku puasa hari raya esok duk puasa kali. Associate Professor Dr. Ismail Lutfi tak habis-habis buat masalah setiap kali tiba waktu nak tengok anak bulan untuk nak puasa dan raya akan timbullah perkara ni suruh puasa, suruh raya. Tak ikut kuasa agama tertinggi negeri Siak. Kena ikut Saudi ataupun negara-negara lain, Malaysia, Indonesia kalau dia mau nampak tak serupa dengan negeri Siak. Assalamualaikum, salam bahagia saudara-saudari semua. Mari kita dengar apa kata Dr. Ismail Lutfi kemarin 17 Februari berkenaan dengan kehendak dia supaya orang kita ni jangan ikut cula Raja Menteri, kuasa agama tertinggi di negeri Thai ini. Sekiranya puasa tak sama dengan Saudi, tak sama dengan negara-negara Asia Tenggara lain. Saya tidak akan ulah. Dengar saja dulu dan apa dia mau faham daripada kata-kata beliau ini, dan esok baru saya nak bagi ulas membawa pandangan berbeza daripada Dr. Ismail Lutfi. Faham mengikut kata para ulama muktabar. InsyaAllah dah. Itu mereka boleh lah niat kalau takdir esok, lusa, esok puasa. Tengok keadaan, akak tengok. Kalau takdir pukul 10 tu, ya perakat lebih pukul 10 lebih negeri kita. Kalau Malaysia nampak, awal sikit kita tak tahu dana nak nampak esok. Tak mesti Saudi ikut mana-mana. Siapa nampak boleh dipercayai, siapa berita benar kepada kita bukan berita bohong, tawakal Allah. Puasa tak ada pihak murah puasa. Ni kita duk puasa dah ni, lala ni duk puasa dah Syaban ni kan. Ada pihak duk sungguh buku puasa hari raya esok duk puasa kali. Raya esok ya pelai pula, dia puasa pelai. Tu ya pakai duk pikir buat ya pikir pelai. Apa kelah ni? Tak saya halih jarum ni juga. Duk pak jarum tu, ya di pak orang cula dah. Saya ada kecek masa cula paksa gitu. Lepas tu cula Sawal, lepas tu cula Aziz, lepas tu cula ni, 4 orang cula lah. Kita duk sapa ajar Allah mengingat ni. Duk tak ada ahli jarum. Suruh sing belakang, molek belakang kita. Tapi bawa kerja sungguh, orang tu lah duk kerja, orang habis sing bisa tak ada ahli jarum. Kenapa? Atau tu alhamdulillah ala kulli hal. InsyaAllah dah. Saya ingat saya dah tu jihad ke pergi di Suntlang itu sekali masa praksud gitu. Praksud Haji Mak dulu. Darah pelik masyarakat di negara pula setuju. Setuju kita raya haji, turut Arafah, raya puasa, turut ru'yah. Dekat tu ya. Setuju. Boleh dah kalau setara tu. Tapi tak dekat juga. Jadi kesok habis juga. Subhanallah, na'udzubillah minasyaitanir rajim. Sekian saja video saya kali ini dan tunggu ulasan saya esok. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.